17 September 2025 jam 9.30 pagi aku berada di MPPJ Stadium Kelana Jaya, persiapan pasukan Selangor menentang Bangkok United untuk kejohanan AFC Champions League 2. Okey, dekat sini aku akan kongsi kepada korang tentang perjalanan AFC ini. Okey, yang ini adalah bilik conference di mana seorang jurulatih dan seorang pemain bagi setiap pasukan akan berada di sini untuk diwawancara oleh pihak media, dan selepas itu mereka akan turun ke padang untuk melihat keadaan situasi sebenar, keadaan padang sama ada berkeadaan baik ataupun sebaliknya. Bagi para petugas pula, mereka akan dibekalkan dengan pas ataupun vest mengikut kod warna yang telah ditetapkan oleh AFC. Sebagai contoh, ini adalah pas yang aku gunakan untuk kategori Swiss, di mana aku bertanggungjawab untuk menyediakan sarapan pagi pada pagi ini kepada para petugas. Okey, apa yang perlu korang tahu dekat sini adalah tentang undang-undang AFC yang berkaitan dengan labeling. Okey, sebagai contoh, kopi Milo Tea terpaksa berada dalam keadaan macam ini. Begitu juga dengan air botol. Tidak dibenarkan untuk mempamerkan jenama masing-masing. Okey, jadi terpaksalah buang jenama tersebut. Okey, ini adalah beberapa perkara yang aku dapat kongsikan kepada korang tentang AFC Champions League 2. Okey, sekian, terima kasih. Muzex Channel bukan sekadar perfume.